Lagu Sofia ni memang lagu galau yang I tak pernah bosan dengar. Tapi di sebalik lagu ni ada kisah misteri dia. Nak dengar tak? Menurut Eros, gitaris daripada kumpulan Chill Out on 7, dia terima panggilan misteri daripada seorang perempuan pada masa dia tengah membuat lagu. Perempuan ni cakap nama dia Sofia and dia call daripada telefon awam yang berdekatan dengan rumah Eros. Eros ni pun dah seram lah kan sebab dah macam creepy stalker je. Eros pun pergilah jenguk daripada bilik tingkap dia, betul ke tak? Sekali depan mata dia, ganggang telefon ni memang terapung-rapung dengan sendirinya tanpa ada seorang pun dekat situ. Disebabkan dia ni curious siapa perempuan misteri yang bernama Sofia ni, dia pun selidik sekali dia dapat alamat rumah Sofia. Bila dia sampai dekat rumah Sofia, yang jemput dia adalah orang tua Sofia sendiri. Eros pun bagi tahulah yang Sofia ni ada call dia semalam. Parents dia pun macam pelik and terkejut lah. Sofia call semalam? Punya terkejut sampai parents Sofia ni nangis. Parents Sofia ni pun ceritalah dekat Eros yang sebenarnya Sofia ni dah tak ada. Tapi dulu Sofia ni memang peminat tegar dekat Chill Out on 7. Tapi Sofia ni tertewas dalam kemalangan semasa on the way pergi konsert Chill Out on 7.